Pegah lang kita pulang kita. Ye, lang kita tampil ka film. Tiba nang kasawa. Yang hawa kecuruga lagi hawa kekaya. Tiban bayangan hawa kekaya orangnya ayaan. Hana urang hana hawa kaya. Walaupun tan kaya. Lang kaya mun hawa. Anak kaya, anak hawa kaya, andan lagi. Hawa tu kaya, tiba angkat so hawa kecuruga, hawa kecuruga lagi hawa kaya. Dan yo neraka lagi yo gasin. Yo gasin kan malam mengot. Tengok hana beri, ane jadi kula, peng jajan hana. Malam hana tengok ka? Mesti yo neraka nah tengok. Nyan. Nah tengok. Mati hana urang, hana yo urang ke neraka lagi yo. Lagi yo gasin hana. Menang kecuruga hawa tiga kata bayangkannya tengok tak belum motor tengok. Nyopeng kana tak belum tertinggal kedunianya oma tengok tak nikmat pula. Yang kena hati tengok malam. Juga Allah Taala menyaikah. Nah hawa kecuruga angkat punya kataan kelong ubina. Nah hawa kecuruga lung dina nah hawa kutu nikmat curuga lung dina kataan. Nyatanya kan juga hawa tak curuga mahdi kan. Hawa tapi pada taat hai. Bukan oleh Allah. Ka maksiat kelong udah ubeek ka neraka lung. Orangnya kan haid ka neraka dak je ubeek maksiat haid dah. Hai sebab maksudnya roh rumput betul ni pada rumput pekan sebab kuala Allah Taala ka maksiat kelong ubeek ka neraka lung. Terpegah tu ilong hai kutin neraka ambil maksiat. Mau baca hamba tu nyamunan janji Allah, ha? Menancik juga kuat hawa juga, menyugat hawa juga. Berbula taat. Nah, pegah lang kita pulang kita. Ye, lang kita tampil ka film. Tiba nang kasawa. Yang hawa kecuruga lagi hawa kekaya. Tiban bayangan hawa kekaya orangnya ayaan. Hana urang hana hawa kaya. Walaupun tan kaya. Lang kaya mun hawa. Anak kaya, anak hawa kaya, andan lagi. Hawa tu kaya, tiba angkat so hawa kecuruga, hawa kecuruga lagi hawa kaya. Dan yo neraka lagi yo gasin. Yo gasin kan malam mengot. Tengok hana beri, ane jadi kula, peng jajan hana. Malam hana tengok ka? Mesti yo neraka nah tengok. Nyan. Nah tengok. Mati hana urang, hana yo urang ke neraka lagi yo. Lagi yo gasin hana. Menang kecuruga hawa tiga kata bayangkannya tengok tak belum motor tengok. Nyopeng kana tak belum tertinggal kedunianya oma tengok tak nikmat pula. Yang kena hati tengok malam. Menang hawa kecuruga. Nya hawa tak kecuruga Tuhan kau malamnya aku nak sembahyang tahajud. Aku nak berdoa, aku nak buat Quran. Ni tak cakap Quran tengok tu. Berarti walaupun tak pegang kita nya kepegah tu. Diberangkat so yang hawa kecuruga lagi hawa kekaya. Dan diberangkat so yang yo ke neraka lagi yo gasin. Nyan bila Allah Taala kemenangan dua negara. Negara dunia? Hana sasah Ramadi. Hana susah tak kontak batin ke yo ke surga ke hawa ke surga ngan yo ke neraka. Nyan kayak kat kalahian ni kira. Yang kita pegah cuma mengacat dengan nungku. Ku mangat yo ke neraka tu hawa ke surga tu. Ternyong tu nak yo ngan. Kita apa kuno. Nah yo ke neraka lagi yo ke gasin. Orangnya hana beri ya. Malam. Peng hana. Tengok hana miat. Ijai kula. Jajan hana. Malamnya kita perasaan. Hah? Hana tengok ya. Demamnya ya neraka tengok di neraka. Ada neraka aku berat. Nah kan di neraka segala semayang memperutun neraka. Orang tu neraka tak ketik ke dicu. Butir neraka nong beri mau turun. Nanti tengok dalam jula punya. Nak ada bayangkan nah tengok tu. Enggak berat tengok. Berarti dari hana dalam bahagia juga. Daripada kau ingatnya enggak betul itu dia hana yo penting. Tamat. Berarti kepulang itu ada berangkat yang hawa kecuruga lagi hawa kaya. Ia ke neraka lagi yo gasin. Nyan insyaallah Allah akan lebih bahagia dua negara. Darah ini dua negara.
Nang dunia. Berat. Nang dunia gitu kebahagia. Udip hana yo hana tumakut hana corona itu dia anak dalih. Lebih nyaman lah Allah. Ini akhirat nanti mantul akhirat pula teman. Akhirat tu buat ada mati selama iman. Alhamdulillah. Orang tanya malaikat kata muna iman Islam tauhid marifat ame. Putar maya tu. Kata malaikat makhluk Allah cik. Nah kan. Otak lang kubu tinggal tu ni sabi mana-mana orang tinggal tu kubunya. Nanti ya Allah luah kubulung. Lagi kuah luah ke ilang rumah. Kau mana macam ni? Luah kubulung ya Allah. Ini betul doanya kan di rumah luah. 70 dari puja raya oleh Allah kubur tu. Bantu urun iman lagun taat lang kubur. Isili tanyo. Hai, ni tak kebanjaran ni orang penurunan. Kau ngapa kau buat? Gimana kau buat tu? Segan tu hamnya tu. Kan tak kasih betul lu betul betul. Berarti milih kubunya orang milih kubur je. Masuk serai sampai urun lah urun taat. Lang kubur luah. Kan nak segan yang jaga lagi dia tu lama rumah tu. Ni abu rumah tu. Macam tak cik-cik dengan abu. Nanti dia. Kau ni kamu? Kata pegang tempat luar dan tidak terpegang ni dekat rumah abu rumah. Mana ni yang dekat rumah? Pegang? Tahmat. Pegang yang urung mulia sahabat Allah. Yang menanci tengah tanah punya putra urung mulia sahabat Allah tanah pik. Pegang ni cik makhluk Allah cik. Cuy kerja hana sampai kubur ringan. Bagi tanya urung biasanya. Lagi apa itu tak boleh kena sahabat Allah. Bumangan hai itu na adil. Yang kebunyang kutre yang kali tanya mana hana bangkit lah. Putar pebuk ini saya maklum. Ini pebuk ke dalam kubur. Pun nak buat lah. Pancik asibuk tak kan menjaga taat ini. Mak juga punya asyik ini. Lu tengok pokok malaikat yang punya nak buat kubur. Ya, berarti tengok beryakin lagi kan.